Al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, ini juga rukun. Duduk di antara dua sujud, ini juga rukun. Dan membaca zikir ketika mana kita duduk di antara dua sujud. Apa zikirnya? Rabbighfirli firli dua kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli dalam hadis. So bila kita sujud di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli, itu sunnah. Ataupun kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Lagi? Yang tu tak adalah hadis. Tahu dah, mesti kau nak tambah kan? Wa'fu anni tidak sabit dalam hadis. Disebut oleh Imam Ghazali, tetapi ia tidak sabit dalam hadis. Boleh ke ustaz nak baca? Boleh. Nak baca boleh, tapi jangan sandar kat Nabi. Kerana tempat tu pun tempat doa juga. So kita baca yang tu lah. Rabbighfirli, Rabbighfirli itu sunnah, dua kali. Ataupun Rabbighfirli, ataupun Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nak tambah wa'fu anni. Okey, yang tu bukan, yang tu tak ada dalam sunnah, tapi boleh baca, tidak jadi salah kerana tempat tu tempat doa. Tapi jangan kata yang ni sunnah daripada Nabi. Tak boleh. Yang Rabbi Fili Warhamni itu sunnah juga. Sunnah dalam hadis. Disebut dalam beberapa riwayat Abu Daud, disebut dalam Ibnu Majah, disebut dalam Nasa'i. Tapi riwayat Abu Daud, riwayat Ibnu Majah ni ada beza-beza. Kadang-kadang disebut Rabbighfirli wajburni, ada riwayat Rabbighfirli, ada disebut Allahumma ghfirli warhamni warzuqni wahdini. Dia terbalik-terbalik. Pasal apa? Sebab Nabi nak bagi keluasan. Imam Nawawi kata paling penting sebut semua yang Nabi sebut, yang Nabi pernah sebutlah hadis. Tak ikut turutan pun tak apa, sebab dalam riwayat tak ikut turutan. So Nabi ada baca yang ni, kadang-kadang dia baca yang tu. Nak tunjuk ada keluasan dalam zikir tu. Okey dah? Apa kita tahu kan?